mak awak yang jaga awak, bagi awak susu, minum, pakaian, sebagainya. Masa awak kecil, awak lukis gambar. Dekat tengah-tengah ada gambar awak, sebelah kanan gambar mak awak, sebelah kiri gambar ayah awak. Awak tulis I love you mak, I love you ayah. Gambar tu pun dah hilang dah tak tahu gimana dah. Saya nak awak bayangkan gambar insan ni, dia dah tua dah, dia mengharapkan kejayaan daripada awak. Baik, sekarang buka tapak tangan kiri, bayangkan gambar wajah ayah awak. Ayah awak berjuang pagi, petang, siang dan malam. Pagi, petang, siang, malam ayah awak berjuang untuk awak. Pagi, petang, siang, malam ayah awak korban untuk awak semua. Awak bayangkan pagi, petang, siang, malam. Kita kalau salah satu perkara kadang-kadang ayah kita tak sempat nak tunaikan apa yang kita nak, kita tarik muka, kita tak bercakap dengan dia. Awak pernah tahu tak ayah awak pernah, dia duduk kat sorang-sorang tepi R&A, dia menangis sorang-sorang sebab dia sedih, sebab dia ada anak macam awak. Abang kakak mata Allah semua, besar harapan mak ayah awak SPM yang awak buat betul-betul. Besar sangat harapan dia, sebab dia nak dapat anak yang berjaya dunia akhirat. Kalau Allah takdirkan mak ayah awak pergi, sebelum sempat awak berjasa berbakti kepada dia, masa tu mungkin awak akan menyesal. Masa tu baru awak akan terfikir, alangkah baiknya dulu masa di saat dia hidup, saya berbakti kepada dia. Antara ciri-ciri pelajar cemerlang, adik-adik semua, dia tak tunggu mak ayah dia suruh, tapi dia buat apa yang patut dia lakukan. Adik-adik cintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah takdirkan awak balik nanti, awak tengok mak ayah dah tak ada dah, masa tu mungkinlah bawa awak rasa nak menyesal. Masa tu mungkinlah awak rasa awak patut minta maaf. Baik, saya nak awak rendung gambar wajah mak ayah awak dalam-dalam. Letakkan tangan kanan di jantung awak sekarang, letakkan tangan kiri di hati awak sekarang. Saya nak awak peluk kedua-dua gambar ni, gambar mak ayah awak ni. Jangan biarkan siapa-siapa pun ambil gambar ni jauh daripada awak. Saya nak awak peluk kedua-dua gambar ni, peluklah dengan erat seerat mungkin. Mungkin ini adalah peluang terakhir untuk awak peluk gambar ni. Abang kakak dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saya nak awak peluk sedalam mungkin gambar ni. Seandainya awak tak berpeluang untuk dapat lihat gambar ni, awak rugi. Saya nak tanya satu soalan. Siapa mulai sekarang dia nak ubah nasib keluarga dia? Angkat tangan. Terima kasih. Siapa yang nak buat betul-betul dalam SPM ni, insya-Allah angkat tangan. Terima kasih. Siapa pernah tinggal solat subuh, angkat tangan. Siapa selalu tinggal solat zuhur, dia angkat tangan. Siapa pernah tinggal solat asar, dia angkat tangan. Siapa mulai sekarang dia nak jaga sembahyang 5 waktu, dia angkat tangan. Siapa kat sini, salah seorang lah kat sini, dia dah tak ada mak ayah, dia angkat tangan. Ustaz nak silakan yang tak ada mak ayah datang ke depan sekejap. Sekejap bang, panggil dia sekejap, datang depan. Sini sekejap. Awak sini sekejap. Sekejap. Okey, semua orang buka mata. Pada hari Jumaat yang penuh barakah, dicintai oleh Allah SWT dengan baki masa 2 minit lebih kurang, saya jemput awak datang ke depan sama-sama dengan saya, boleh? Saya minta maaf saya panggil awak, tapi ini adalah pilihan dari Allah SWT. Dan saya doakan awak dapat 9A SPM, insyaAllah, boleh? Awak kena kuat dan tabah, insyaAllah, boleh? Nabi Muhammad SAW juga diuji bila Nabi lahir. Nabi kehilangan seorang ayah, tak lama lepas seorang ibu. Awak kehilangan siapa? Ayah. Sejak bila? Sejak 3. Sama-sama semua orang tanda tangan. Semua orang tanda tangan. Kita sama-sama nak doakan ayah sahabat kita, boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi. Ya Allah, ya Allah, Tuhan kami, ya Tuhan kami, ya Allah, ya Allah, ampunkan dosa kami semua. Ya Allah, ya Allah, bagi rezeki untuk saya jumpa ayah dalam syurga nanti. Ya Allah, ampunkan dosa saya dan sahabat-sahabat saya. Ya Allah, saya rindu jumpa ayah saya. Ya Allah, halal program ini ada pahala saya hadiahkan semuanya kepada ayah saya. Ya Allah, beri taufik hidayah kepada kami semua. Ya Allah, luaskanlah
kubur ayah saya. ayah Ya saya. Allah, Ya Allah, ampun dosa kami. ampunkan dosa kami. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ya Rabbal. Bang, kuatkan semangat. InsyaAllah awak akan jadi pelajar yang hebat, cemerlang dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Silakan duduk. Terima kasih. Baik, abang kakak dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum yang terakhir, last, mari sama kita doa. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala panjangkan umur kita semua, diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, sebelum saya nak tanya awak, banyak tak belajar sesuatu hari ini? Banyak ke banyak belajar sesuatu hari ini? Bagi buat tangan kanan semua macam ni. Allah bersama saya. Tiada apa yang mustahil. Saya dan Allah, saya ada segala-galanya. Semua mudah je. InsyaAllah, kalau Allah nak bagi, pasti Allah akan bagi pada saya dan kawan-kawan saya. Sekarang ni, usaha semua habis baik. Balik ni, jaga solat 5 waktu. Orang jaga solat, Allah jaga dia. Amin. Saya nak awak peluk kawan awak, cakap tahniah pada kawan awak kerana telah berjaya 4 jam di sini. Dan saya nak awak sama-sama bersama, insya-Allah dimurahkan rezeki, lapang rezeki oleh Allah SWT. Baik.